Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kashri. Dalam video hari ini saya akan tunjukkan tutorial bagaimana untuk kita linkkan kad Touch 'n Go kita dengan Touch 'n Go e-wallet yang ada dekat smartphone kita. Jadi apa yang kita perlukan adalah kad Touch 'n Go yang ada serial number dekat sini. Setiap kad Touch 'n Go mesti ada serial number. Dan smartphone yang ada function NFC dan juga aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Apa kelebihan bila kita linkkan kad Touch 'n Go kita dengan aplikasi Touch 'n Go e-wallet? Saya akan terangkan di hujung video nanti. Let's go. Jadi pertama sekali, apa yang penting kita kena ada aplikasi Touch 'n Go e-wallet. So kita buka Touch 'n Go e-wallet, kita masukkan password, and then kita tengok kat bahagian belah kanan sekali ada tulis kad. So kad tu lah yang kita kena tekan untuk kita linkkan. So dia ada tulis Touch 'n Go card. So kita boleh tekan Touch 'n Go card dekat situ. Tekan je butang add card. Kemudian dia ada minta untuk kita masukkan 10 digit kad serial number. Okey, 10 digit ni ada dekat belakang kad Touch 'n Go kita. So kita masukkan nombor yang tertera dekat belakang tu, serial nombor. Dan saya akan masukkan saya punya 10 digit kad serial number 13667044463. Jadi dekat bawah ni ada prefer card name. Kita boleh letak lah, nak letak nama apa pun, nama kita lah. Nama saya nama Kashri. So kita tekan butang agree. Dan notis penting dekat sini adalah kita kena tunggu selama 15 minit sebelum kita masuk ke mana-mana tool untuk kita gunakan kad tersebut. Okey. Dan kita boleh tekan butang add tersebut. Dan selesai. Kita telah pun linkkan kad Touch 'n Go kita ke dalam e-wallet. Kita boleh tengok dekat situ kita punya baki kad Touch 'n Go ada berapa. Macam saya ada RM10.33. Jadi untuk top up Touch 'n Go kita just tekan reload, and then dia akan bawakan kita kepada setting NFC untuk kita turn on dulu butang NFC kita. Jadi saya tekan butang NFC saya. So bila dah on, barulah kita masuk balik dalam Touch 'n Go kita. Dan kita tekan reload untuk kita top up. Dan kita kena scan kita punya kad Touch 'n Go sama ada di depan ataupun belakang phone. Ada setengah phone dekat belakang, ada setengah phone dekat depan. Saya dekat belakang. So saya dah scan, saya boleh masukkan amount yang saya nak masukkan. Sebagai contoh, saya masukkan RM20. Dan saya tekan reload now. Saya masukkan dulu password. Dia akan minta password. And kita kena scan lagi kita punya kad, sama ada depan atau belakang. Saya scan kat belakang, and then successful. Maka telah berjaya lah saya reload ataupun top up kad Touch 'n Go sebanyak RM20. So kita boleh tengok baki kita ada RM30.33. Dan kita juga boleh untuk kita tambah kad Touch 'n Go yang lain untuk kita linkkan dalam e-wallet kita. So selesailah kita punya tutorial pada hari ini. So mudah je kan nak linkkan kad Touch 'n Go kita dengan e-wallet. Lepas ni tak perlu risau lagi kalau baki kad kita kurang bila mana kita nak lalu tool. So korang tahu tak apa kelebihan bila mana kita linkkan kad Touch 'n Go kita ke dalam e-wallet? Yang pertama, kita dah tak perlu lagi nak pergi ke kios 7E ataupun pam minyak untuk kita top up Touch 'n Go kita. Kita boleh top up melalui Touch 'n Go e-wallet saja. Yang penting dalam e-wallet kita mesti kena ada duit. Dan yang kedua, kita boleh check berapa tol yang kita kena charge bila kita lalu mana-mana tol. Dan kita boleh tengok transaksi sehingga 90 hari. Lama kan? Dan kita juga boleh check berapa baki yang tinggal dalam kad Touch 'n Go kita ke dalam e-wallet kita. Seterusnya, kita boleh link banyak kad dalam Touch 'n Go e-wallet kita. And benda ni sesuai lah kalau kita ada banyak kereta ataupun kita nak manage family punya kad Touch 'n Go. Dan yang terakhir, kita tak perlu risau lagi kalau baki kad kita kurang. Kita ada backup. Kalau baki kad kita kurang, kita touch je, dia akan tolak duit dalam e-wallet kita. Kalau kita tak ada duit dalam e-wallet sekalipun, dia akan tulis dekat situ hutang. Contoh kita hutang RM3, kita top up RM5, dia akan tolak RM3 bila korang dah top up nanti. Ada satu lagi perkara penting yang korang kena tahu.
dalam Malaysia ni ada dua jenis toll. Yang pertamanya, bila kita lalu kita terus akan di-charge. Yang kedua, bila kita lalu kita kena touch dulu, dan exit yang kita akan lalu nanti ada toll, dan waktu tu lah kita akan di-charge. So toll jenis yang pertama, kalau kita lalu, dia akan terus tolak dalam e-wallet kita, duit yang ada dekat dalam e-wallet kita. Dan toll yang jenis kedua tadi, seperti NKV, SKVE, LPT, dia akan tolak dalam kad kita. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah bantu saya untuk like, share dan subscribe. Thank you.